Konoha memang aneh. Jangan happy dulu ya tiba-tiba hutang lagi meningkat. Nilai rupiah jatuh teruk kalau pemerintah naikkan harga minyak negara Indonesia lagi kacau balau, tapi sampai bila mampu bertahan? Konoha pakai minyak RON 92, minyak paling murah dan low quality. So memang rasa sangatlah. Warga Malaides membandingkan harga BBM antara di Malaides dan di Indonesia. Dan hal itu sering menjadi topik hangat di kalangan warga Malaides, bahkan sampai menjadi topik pembicaraan hangat di media-media ternama negara Malaides itu sendiri. Hal ini terjadi sejak fluktuasi harga energi global, yang dimana negara Malaides sudah beberapa kali melakukan penyesuaian harga naik, khususnya pada harga BBM non-subsidi. Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Menteri Penelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto pada Isnin memaklumkan subsidi bagi diesel dan bahan api lain akan diteruskan sehingga akhir tahun 2026. Harga minyak mentah dunia telah meningkat melebihi $100 Amerika setong sejak serangan ke atas Iran oleh Amerika Syarikat dan Israel pada akhir Februari lepas. Sebagai negara pengimport bersih minyak, Indonesia memberikan subsidi besar kepada bahan api domestik bagi mengekalkan kestabilan ekonomi, mengawal inflasi serta melindungi kuasa beli isi rumah berpendapatan rendah daripada ketidaktentuan harga minyak global. Belanjawan 2026 sebelum ini mengandaikan harga minyak global pada $70 Amerika setong. Dengan setiap kenaikan $1 Amerika akan menambah kira-kira 6.8 bilion rupiah Indonesia, kira-kira $506,000 Amerika kepada perbelanjaan negara. Dari pemberitaan di media ternama Malaides, warga Malaides memberikan komentar yang menunjukkan ketidakpuasannya, sehingga mengatakan kalau Indonesia buta akan fakta, dan hanya omong besar. Dan seperti biasa, warga Malaides selalu memberikan komentar-komentar lucu dan memalukan. Konoha memang aneh. Jangan happy dulu ya tiba-tiba hutang lagi meningkat. Buta akan fakta memang negeri jiran itu. Konoha pura-pura kuat. Harga tak naik tapi minyak tak ada. Konoha cakap besar berpisah tiada. Ia minyak tak naik harga, tapi harga pokok harian melambung tinggi sampai 100%. Nilai rupiah jatuh teruk kalau pemerintah naikkan harga minyak negara Indonesia lagi kacau balau, tapi sampai bila mampu bertahan? Semua maklum tak? Kualiti diesel dan petrol Indonesia yang murah tu very low quality fuel. Konoha pakai minyak RON 92, minyak paling murah dan low quality. So memang rasa sangatlah. Walau kualiti low tapi tiada masalah, kendaraan tetap bisa jalan. Kalau dah tahu Malaysia kualiti bagus, minyak naik jangan ngeluh. Terimalah hakikat. Tule aku dah cakap jangan suka hina negara orang sebab belum tentu kerajaan kita ni yang terbaik. Setahu saya Iran tak bagi kapal Indonesia lalu, kita Iran bagi lalu. Tapi kenapa minyak kita lagi mahal? Kondisi yang dialami negara tetangga memang berbanding terbalik dengan Indonesia, yang hingga sampai saat ini, Indonesia belum menaikkan harga BBM. Bahkan menurut pemerintah Indonesia, situasi harga BBM saat ini dapat bertahan hingga akhir tahun. Namun yang terjadi di negara Malaides, riak-riak gejolak ketidakpuasan, semakin terlihat terhadap negaranya sendiri. Sebagaimana biasa, tidak semua warga Malaides paham dengan persoalan tersebut. Yang ada dalam benak warga Malaides, negaranya adalah produsen dan pengekspor minyak, tetapi kenapa masih melakukan impor minyak? Malaysia negara pengeluar minyak, tapi kenapa harga petrol tetap boleh naik? Betul ke Malaysia krisis minyak? Bagi saya tak logik. Sebab apa tahu? Malaysia ni negara pengekspor dan juga pengimport. Adalah mustahil kita krisis minyak. Tapi ada satu pepatah, perkara yang bohong kalau diulang-ulang, lama-lama orang percaya. Assalamualaikum.
Kalau korang ingat lagi, waktu harga minyak mula-mula naik dulu, Anwar kata naik kerana konflik antarabangsa yang telah menyebabkan harga minyak global naik. Tapi yang peliknya sekarang ni bila konflik di Iran dah mula reda, harga minyak global pun dah makin rendah, tapi harga minyak di Malaysia makin tinggi. Anwar punya alasan apa? Oh, kerana kos insurans dan kos logistik. Tapi yang peliknya negara-negara lain okey je turun harga minyak. Oh, negara-negara lain tak perlu bayar insurans kot. Body by the same price. Kenapa negara lain jual minyak murah tetapi kita jual mahal? Dan kenapa sebelum ini kita boleh jual pada harga murah, sekarang Malaysia antara tertinggi? Susulan konflik di Asia Barat, Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia mengesahkan stok bahan api domestik kekal mencukupi dan terjamin bagi memenuhi permintaan orang ramai. Syarikat Minyak Indonesia Pertamina akan menghentikan secara berperingkat import bahan bakar minyak BBM dari Singapura. Menteri Tenaga dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi tenaga nasional dan pertimbangan geopolitik semasa. Kan pasti banyak penonton tanya. Warga Malaides mengira minyak yang dihasilkan di negaranya sesuai dengan jenis konsumsi bahan bakar dalam negaranya itu. Padahal kebutuhan untuk konsumsi mereka adalah jenis minyak yang berbeda dan tidak sesuai dengan kilang minyak domestik negara Malaides yang didesain untuk memproses minyak mentah atau jenis berat karena tidak sesuai dengan konsumsi bahan bakar dalam negeri, sehingga solusinya adalah mengimpor dari luar negeri, termasuk dari Timur Tengah. Ini adalah rizab minyak seluruh dunia. Maksudnya rizab ni rizab yang telah dikenal pasti dalam tanah tu. Ini adalah pengeluaran minyak, pengeluaran Malaysia ni kecil sangat. Tengok yang merah ni kalau nampak lah. Jadi berarti betul kita pengeluar, tetapi jumlahnya sangat kecil. Jadi janganlah kita ingat kita macam Venezuela, macam Saudi. Kita bukan begitu. Pertama nak keluarkan minyak itu pun perlu keupayaan mengeluarkan minyak. Kena ada teknologi, kena ada pelaburan yang besar. Kemudiannya nak kena proses, kena ada kilang penapisan minyak. Di situ pun ada isu di Malaysia ni. Sebab minyak yang kita keluarkan, selalu orang dengar, oh minyak bernilai tinggi. Tapi kita tak ada keupayaan untuk menapis minyak kita. Sebab minyak kita tu kualitinya berbeza. Sebahagian besar kilang penapisan yang ada di Malaysia ni memerlukan minyak mentah yang grade-nya lebih rendah. Kaedahnya berbeza. Jadi berarti rakyat kena faham. Betul, Malaysia pengeluar minyak, tetapi bila come to penggunaan minyak yang kita guna untuk kereta, untuk semua keperluan kilang dan sebagainya, maksudnya minyak yang telah diproses, ditapis, apa yang kita dapat keluarkan dengan apa yang kita guna, sebenarnya kita becoming net importer. Kita import balik. Pada mana nak datang subsidi? Kan tadi saya cerita, kalau disubsidikan minyak, dengan minyak naik $10 setong, setahun kerajaan kena tambah 3.4 bilion. Sekarang dah naik $30 setong, kerajaan kena tambah 10.2 bilion. Berarti kalau nak bagi sekali subsidi lagi subsidi minyak saja dah 10.2 bilion. Jadi kalau tuan-tuan nak minta subsidi gula, tuan-tuan nak minta subsidi beras, tuan-tuan nak minta lagi subsidi semua, tuan-tuan pun kena fikir dengan munasabah duit tu nak datang daripada mana, nak cekau dekat mana duit tu. Ketika belanjawan ni dibuat, dia dibuat dalam keadaan kita tidak menjangkakan harga minyak mencapai $100 ke atas. Belanjawan dibuat dengan unjuran $72 per barrel. Jadi tuan-tuan tanya lagi subsidi, sebab saya katakan bila kita start ajar rakyat kita dengan subsidi, semua benda subsidi. Kan saya ni seorang anti subsidi. Saya kata kerana subsidi lah kita tak boleh bina hospital baru. Kerana subsidi kita tak boleh bina sekolah baru. Kerana subsidi lah anak-anak kita jadi penganggur, kerana pekerjaan baru tak dapat dibina. Kerana apa? Duit diberikan untuk subsidi tak dapat digunakan untuk pembangunan. Bila tak ada pembangunan, orang balik tak ada hospital baru, doktor nak dapat kerja macam mana? Bila tiada pembinaan baru, anak kita balik engineer nak kerja dengan siapa? Kalau tiada pelaburan baru, kerana semua buang dicairkan 70-80 bilion dicairkan untuk subsidi. Sekarang tuan-tuan masuk dalam ni minta lagi subsidi. Last kali subsidi tu nak potong daripada mana? Jadi bila saya bagi penjelasan pada tuan-tuan, langkah yang tuan-tuan perlu ambil adalah faham keadaan dan atur hidup tuan-tuan. Bukan dengan kemudian menjerit subsidi. Ini masalah kita apabila kita dah mengajar subsidi. Semua orang ingat subsidi datang dari syurga. Subsidi tak datang daripada syurga. Subsidi datang daripada keuntungan Petronas, dan Petronas tak boleh nak menanggung semua keuntungan dia. Kalau kerajaan ambil subsidi ni, untung Petronas jual minyak dia yang mahal, balik kepada subsidi kepada minyak yang kita guna secara harian. Syarikat-syarikat industri kalau ekspor dia menjadi rendah dan pengeluaran industri menjadi rendah kerana permintaan dunia akibat perang ni, daya beli menjadi lemah. Syarikat-syarikat yang membayar cukai pada kerajaan akan merendahkan bayaran cukai mereka kerana keuntungan yang tidak diperolehi. Komentar warganet Malaides yang telah kita saksikan,
sebenarnya menunjukkan situasi yang menempatkan mereka di tengah kondisi yang gusar dan cemas. Karena, walaupun harga BBM subsidinya murah, akan tetapi kuotanya juga dibatasi oleh pemerintah Malaides itu sendiri. Sementara harga yang non-subsidi, sudah 4-5 kali mengalami kenaikan, dan katanya sudah mencapai rekor tertinggi. Sehingga walaupun hanya BBM non-subsidi yang dinaikkan, tetapi berdampak besar pada harga kebutuhan hidup sehari-hari, yang selama ini arus distribusinya menggunakan BBM non-subsidi. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.